Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke LMS yang terbaru, URLearn Unimap bagi menggantikan e-learning Unimap sebagai platform utama untuk tujuan online learning. Okey, perbezaan utama bagi URLearn adalah dia website ini menggunakan Moodle 5.1 berbanding e-learning Unimap yang menggunakan Moodle 3.10. Jadi mari kita explore sama-sama basic macam mana nak navigate ke dalam URLearn. Basically function sama sahaja macam e-learning, cumanya perbezaan utama adalah daripada segi layout, themes dan juga button lah, kedudukan button di dalam URLearn ni. Okey, ini adalah landing page. Kita boleh navigate ke sebelah kiri, ni ada sidebar. Banyak ada ikon di sini. So kita boleh pergi ke My Courses di sini dan kita klik kalau kita telah di-assign sebagai teacher bagi kursus, kita boleh masuk ke dalam kursus tersebut dan kita dapati ini adalah layout dia lah. Okey, kalau di sebelah kiri kita tengok atas kali ni ada bahagian section, kita boleh klik di sini dan kita boleh quick navigate. Maksudnya section-section yang ada di sini ni kita tak perlu nak sampai ke bawah, kita tengok daripada kiri ni kita boleh go through saja. Kalau kita klik ni dia ada drop down kat sini dan seterusnya lah. Kemudian kalau kita pergi ke bawah ni dia ada blocks. Blocks kalau di sini kita boleh tambah blocks. Macam mana kita tambah blocks dalam e-learning Unimap dulu, kita boleh tambah blocks di tepi sini lah. So kita boleh tutup sidebar. Okey, kalau kita nak edit, kita tekan dalam edit mode di sini ataupun di sebelah kiri pun ada juga turn editing on di sini So kita klik salah satu dan dia akan berubah dalam editing mode. So kita boleh tambahlah activity dan sebagainya di sini. Kemudian kita ada course management button. Ini pun button yang penting untuk kita tahu. Kita klik di sini dan dia akan keluar banyak menu lah. So kalau dalam e-learning Unimap kita dapati menu ni dia ada di sebelah kolom sebelah kanan. So kali ni dia tersorok supaya kelihatan lebih kemas. So kita boleh tengoklah menu-menu yang boleh kita gunakan. Dan banyak aktiviti ataupun menu yang di sini sama macam yang ada dalam e-learning. Okey, seterusnya bila kita navigate di sini dia ada menu di sini dan menu ni berubah mengikut aktiviti. So kalau by default menu ni berbentuk macam ni lah. Tapi kalau kita masuk ke dalam, contoh kita pergi ke bahagian assignment, kita nak edit assignment, so nampak menu di sini dia berubah ni untuk assignment dia berubah. Okey. So itu sahajalah basic kepada URLearn yang baru berbanding dengan e-learning Unimap. Selamat explore dan menggunakan platform yang terbaru untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.